Kita sebenarnya tak tahu berapa ramai yang macam Ahyan kat luar sana. Mungkin belum sampai tahap dibunuh, tapi mungkin dekat luar sana ramai lagi yang sebenarnya menjadi mangsa, tapi mereka diam sebab tak tahu nak buat apa. Sebab itulah sejak tahun 2 tahun lepas saya ada join satu program ni untuk menjadi trainer kepada Repro Alert. Repro Alert ataupun kalau boleh saya kongsi sikit, dia adalah tentang modul pendidikan seksual dan kesihatan reproduktif. Dekat situ para trainer diberikan latihan, diberikan maklumat supaya kami boleh keluar untuk sampaikan kepada masyarakat dan membuat kempen-kempen kesedaran dan bercakap mengenai topik-topik yang selama ni kita rasa tabu. Jadi alhamdulillah setakat ni saya dah pergi ke beberapa buah sekolah dan atas jemputan NGO. Saya berkongsi tentang banyak topik seperti sentuhan selamat, tentang akil balik, tentang pornografi dan sebagainya. Dan sebenarnya saya lihat masyarakat semakin terbuka untuk bercakap tentang perkara ini sebab kita tak nak lagi ramai Ahyan yang terperangkap kat luar sana sebab tak tahu nak buat apa.